Apa khabar semua dan selamat datang. Kali ini kita nak bincang satu topik yang saya rasa sangat penting, terutamanya untuk pengusaha dan peminat durian. Kita akan lihat panduan lengkap macam mana nak lindungi raja buah kita ni daripada ancaman perosak dan penyakit. Benda-benda yang selalu jadi pening kepala tu kan. Tengok ni. Durian. Memang tak boleh dinafikan, inilah kebanggaan kita semua. Ia bukan setakat buah tau. Ia dah jadi satu industri besar, sebahagian dari budaya kita. Tapi, nak dapatkan hasil yang perfect macam ni, penjagaannya kena betul-betul rapi. Jadi soalannya, di sebalik sedapnya durian ni, di sebalik permintaan yang tinggi, apa sebenarnya ancaman-ancaman senyap yang tengah tunggu masa je nak rosakkan pokok kita? Jom kita bongkar sama-sama. Okey, untuk bahagian satu, kita akan kenal dulu siapa musuh-musuh pokok durian ni. Benda pertama yang kita kena tahu kan, kita mulakan dengan serangga perosak. Musuh nombor satu dalam senarai kita, ulat pengorek batang. Nama saintifiknya Bathyscera guttata. Kenapa dia ni bahaya sangat? Sebab dia serang direct kat jantung pokok tu, batang dan dahan utama. Macam nilah rupa kumbang dewasanya. Nampak macam gagah kan? Tapi yang buat rosak teruk tu sebenarnya larva dia. Bayangkan, kumbang betina datang, bertelur kat kulit pokok, lepas tu bila larva menetas, dia terus korek masuk ke dalam. Makan dari dalam, rosak senyap-senyap. Okey, jadi macam mana kita nak tahu pokok dah kena serang? Senang je, kena rajin periksa. Cari tanda-tanda ni. Pertama, cari lubang-lubang kecil kat dahan. Tu lubang larva tu bernafas. Lepas tu, perhatikan kalau ada macam lelehan air keluar sekali dengan najis dia. Warnanya perang kemerahan, macam habuk kayu basah tu. Kalau nampak gumpalan najis tu kat tanah, sah ada serangan kat dahan atas tu. Lama-lama, dahan tu akan layu dan mati. Seterusnya, perosak yang kita semua kenal. Anai-anai. Nama saintifiknya Microthermes P. Jangan pandang rendah tau, sebab dia kecil. Anai-anai ni serang senyap-senyap, tapi boleh buat kerosakan total. Sebab apa? Sebab dia target tapak pokok tu, akar dan pangkal batang. Nah, tengok gambar ni. Jelas sangat kan kaitan dia. Sebelah kiri tu, koloni anai-anai yang tengah bekerja. Sebelah kanan, inilah hasilnya. Bila anai-anai dah makan akar dan batang, pokok jadi lemah, daun jadi kuning dan kalau tak dikawal, memang tumbanglah pokok tu. Okey, kita dah tengok serangga. Sekarang, kita beralih pula kepada ancaman yang kita tak nampak dengan mata kasar. Tapi, bahayanya sama kalau bukan lebih teruk. Jom kita kenali penyakit-penyakit kulat. Dan kalau sebut pasal penyakit kulat, yang paling top, yang paling orang takut, inilah dia, kanker batang. Puncanya, kulat Phytophthora palmivora. Ini kira macam pembunuh nombor satu lah untuk pokok durian. Dia merebak cepat gila, terutamanya kalau kawasan tu lembap. Okey, ni tanda awal yang anda kena cam betul-betul. Nampak tak tompok-tompok gelap dan basah kat kulit pokok tu? Selalunya ia jadi kat pangkal pokok atau celah dahan. Lepas tu dari tompok ni akan keluar lelehan cecair pekat warna perang kemerahan. Kalau dah nampak macam ni, ini red flag. Tanda bahaya yang tak boleh buat tak tahu je. Dan kalau kita biarkan je, jangkitan ni akan jadi lagi teruk. Daun akan gugur dengan banyak sekali. Tapi ada satu tanda yang pelik sikit. Tiba-tiba je pokok tu akan keluar bunga dan buah banyak gila. Jangan salah faham, ini bukan tanda pokok tu subur tau. Ini sebenarnya jeritan terakhir pokok tu. Tindak balas stres sebelum ia mati. Kalau tak rawat cepat, memang habislah. Selain kanker batang, ada satu lagi penyakit yang kena awasi, cendawan angin. Nama saintifik dia Corticium salmonicola. Yang ni pula serang dahan dengan ranting. Nanti nampak macam ada selaput warna pink atau keputihan. Sebab tu nama dia cendawan angin. Spora dia senang sangat terbang di bawah angin, jangkit pokok-pokok lain. Okey, kita dah kenal musuh-musuh kita. Rasa risau pula kan? Jangan risau. Sekarang kita masuk bahagian paling penting. Macam mana nak lawan balik? Jom kita tengok strategi kawalan yang betul-betul berkesan. Secara asasnya, ada dua cara utama kita boleh buat. Pertama, kawalan kultura. Senang cerita, ini cara mencegah. Kita proaktif, buat amalan ladang yang baik untuk kurangkan risiko. Kedua, kawalan kimia. Yang ni pula, cara merawat. Bila dah kena serang, kita guna racun perosak untuk rawat bahagian yang sakit tu. Jadi, mencegah lawan merawat. Ingat, mencegah tu lagi bagus dari merawat kan? Jadi, ini amalan-amalan penting yang kita kena buat. Paling penting, pastikan saliran ladang tip-top. Jangan bagi air bertakung. Kawasan lembap tu macam hotel 5 bintang untuk kulat Phytophthora. Hati-hati masa merumput, jangan sampai cederakan akar. Dan kalau nampak je dahan yang dah kena jangkit, jangan tunggu lama. Terus potong dan bakar. Jangan bagi peluang dia merebak.
Okey, kalau pokok dah kena kanker batang, macam mana nak rawat? Ikut je 3 langkah mudah ni. Pertama, ambil pisau yang bersih, kikis buang semua bahagian kulit yang sakit tu. Kedua, lepas dah kikis, terus sapu racun kulat kat situ. Contohnya macam metalaxyl. Dan ketiga, yang ni penting, jangan buat sekali je. Ulang balik rawatan ni lepas 2 atau 3 bulan, nak pastikan kulat tu betul-betul mati. Tapi kunci kepada semua benda ni, tak kiralah mencegah ke, merawat ke, adalah pengawasan yang berterusan. Kena rajin. Jadikan rutin, pusing ladang, periksa satu-satu pokok, lagi-lagi masa musim hujan. Sebab kalau kita dapat kesan awal-awal, itu bezanya antara kita dapat selamatkan pokok tu atau kita hilang pokok tu terus. Baiklah, sebagai kesimpulan, mari kita rumuskan apa poin paling penting dalam usaha kita nak lindungi masa depan durian ni. Mesej utamanya sebenarnya simple je. Kesihatan pokok tu tanggungjawab kita sebagai peladang. Semuanya berbalik pada 2 benda, pengawasan awal dan tindakan segera. Kesihatan dusun tu betul-betul kat tangan anda. Jadi, rajin mengawas dan cepat bertindak. Itulah pelaburan terbaik untuk selamatkan hasil dan duit anda. Dan untuk penutup, saya nak tinggalkan anda semua dengan satu soalan untuk kita fikirkan bersama. Macam mana ya kita nak seimbangkan antara penggunaan racun kimia moden dengan amalan-amalan tradisional yang lebih mesra alam? Macam mana kita nak cari the sweet spot tu untuk pastikan industri durian kita ni bukan saja maju sekarang, tapi lestari untuk generasi akan datang? Satu persoalan yang sangat penting untuk masa depan raja buah kita. Fikir-fikirkan.